Tak faham qada dan qadar. Mengapa Allah menjadikan seorang itu Islam atau nafik, tetapi itu boleh berubah atau tidak. Qada dan qadar ini kita kena faham gini sudah. Sebelum lagi kita dijadikan, Allah telah menetapkan segala kejadian, lenggang-lenggok perjalanan kejadian tersebut sampai kepada hari kiamat nanti. Semuanya duduk mengikut pelan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam seorang yang buat rumah, dia ada buat pelan dulu arkitek. Dan rumah yang siap nanti ikut pelan tu lah. Tingkat ada 20, tangga ada 2, jamban ada 8, bilik tidur 1. Dia akan ikut sama belaka. Maka begitulah Allah pelan dulu kita ini segala kejadian, bahkan lebih detail lagi, dan tak perlu kita perincikan sampai semua benda. Nanti otak kita tak dang nak fikir. Maka cukup sekadar segala-galanya Allah sudah tetapkan akan berlaku. Maka pegangan kita masya Allahu kana, apa yang Allah kehendak pasti berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Tuhan tak kehendak tidak akan berlaku. Dan bolehkah sesuatu itu berubah? Jawabnya, berubah itu boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.